Alhamdulillah kita bergerak tadi dari Kuala Lumpur KLIA pukul 1.30 petang, walaupun pada asalnya 10.20 pagi, jadual delay. Jadi alhamdulillah apa pun kita dah berjaya bergerak 1.30 tengah hari petang tadi, dan kita sampai lebih kurang pukul 4 lebih di Kathmandu. Dan dari Kathmandu kita nak ke Birat Naga ni dalam pukul 5.30 waktu Nepal lah. Dalam masa 45 minit lebih kurang kita akan sampai ke Birat Naga, insyaAllah. So selepas Birat Naga apa yang kita akan buat? Lepas ke Birat Naga ni kita akan check in hotel, kemudian rehat lah kot rasanya. Mungkin makan malam tak pasti dengan siapa, ataupun macam mana, mungkin di hotel ataupun mungkin di sekitar hotel lah, insyaAllah. Itu je lah kot malam ni. Malam ni tak ada apa. Perasaan Ustaz Ramadi sepanjang perjalanan ni? Alhamdulillah rasanya tak ada apa-apa. Cuma Nepal ni kita first time datang ke Nepal, bukan negara yang biasa kita pergi untuk buat misi korban ataupun misi kemanusiaan sebagainya. Jadi ada rasa lain sikit lah dengan orang-orang Nepal ni, lain sikit lah dia punya ni. Tapi apa pun insyaAllah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan korban kita kat sini, dan mudah-mudahan urusan pembinaan masjid Abu Bakar Siddiq di Birat Naga ni, kepunyaan Madrasah Ziaul Ulum, insyaAllah mudah-mudahan jadi batu loncatan untuk kita terus melangkah terus di bumi Nepal ni sebagai rakan kerjasama dan juga usaha kita untuk nak memperkuatkan masyarakat Muslim di Nepal ni daripada masyarakat yang terpinggir menjadi masyarakat yang naik taraf dia, dan menjadi masyarakat yang boleh katakan setaraf dengan masyarakat lain di Nepal ni, insya-Allah. Dan korban kita akan cuba buat setiap tahun lah, insya-Allah.